Hai semua, saya Tika, ejen hartanah anda. So hari ni Tika berada di Semenyih. Sebab apa? Sebab Tika nak tunjuk satu rumah double story house yang harganya dalam lingkungan RM500,000 sahaja daripada Mahsing. Iaitu M Legacy. Especially untuk siapa-siapa yang kerja Kajang, Bangi, Semenyih, memang patut consider projek ni. Sekolah, shopping mall, hospital, 10 to 15 minutes je. Projek M Legacy bawah Mahsing ni adalah freehold dan juga individual title. So kalau nak reno rumah tak ada masalah. Jangan buang masa, kita tengok rumah. So this is the fasad untuk M Legacy. Parking dia luas. Cancel kita boleh parking 2 kereta lah. Rumah ni berkeluasan 20x60 dan 20x65 lah. Beza dia dekat tanah belakang sahaja. Satu ada 5 kaki, satu lagi ada 10 kaki. Rumah ni ada 4 bilik, 3 bilik air lah. So siapa-siapa yang perlukan bilik lebih, cukup untuk you guys punya family. Untuk siapa-siapa yang perlukan ruang yang lebih, mungkin you all perlukan store lah. So dekat bawah tangga ni memang ada satu space yang dibuat sebagai store. Memang kita sangat-sangat recommendkan this type of house. Rumah yang luas boleh membuatkan kawasan kediaman kita tenang. Jadi kita boleh nampak dining area yang luas dan selesa untuk kita siapkan makanan lah. So dekat sini ada juga toilet yang connecting to bedroom, yang mana sesuai untuk tetamu-tetamu. Kalau kita ada contoh parents datang rumah untuk sleep over, dan di belakang ada juga tanah. Para isteri yang suka bercucuk tanam mesti akan suka kawasan ni. Kejap. Inilah tanah yang saya cakap tadi tu, 5 kaki. Kalau you guys nak ambil 20x60, tapi kalau nak 20x65, 10 kaki lah. So sangat-sangat luas. Okey, untuk siapa-siapa yang tengah ataupun mencari rumah and nak tour rumah ni dengan mata you all sendiri, jangan lupa chat je saya. Ada dekat description below. So siapa-siapa yang baru saja jumpa video ni, jangan lupa like, share dan juga komen and subscribe. Kita pergi pula level atas rumah ni. Inilah level atas untuk rumah ni. So kita ada living hall. Living hall ni dia memanjang lah. So boleh buat study room, ataupun kalau kita nak letak sofa, small sofa pun boleh juga, tak ada masalah. So sini bilik kedua. Kita tunjuk bilik kedua dulu. Bilik master kita save for last. So size dia boleh muat queen bed, lepas tu boleh muat wardrobe, boleh buat meja, and then setiap bilik ada tingkap lah. So it's really good for ventilation lah. Macam tu. So dia ada connecting toilet ke sini. Ni adalah bilik ketiga. So ini you all boleh jadikan office, ataupun kalau nak buat sebagai bilik pun boleh juga, tak ada masalah. Kita tengok master bedroom pula. Ini adalah master bedroom. Nanti you all akan nampak view kat sini sangat cantik later lah. So muat king bed. Boleh letak almari kat sini. Kat sini pun ada tingkap lagi. So it's really good for ventilation lah. Toilet kat sebelah sana. So inilah toiletnya. Besar, luas, ala-ala hotel gitu. So tile semua you all akan dapat. Yang ni dia separuh lah tau. Harga rumah ni bermula serendah RM550,000 tau. So untuk siapa-siapa yang mencari rumah pertama, sangat sesuai untuk you all. Especially untuk yang bekerja di Kajang, di Bangi, Semenyih dan sekitarnya. So if you guys nak tengok dan tour rumah ni sendiri, jangan lupa tekan je link ataupun WhatsApp je Tika. Macam mana? Nak tengok sendiri rumah ni secara percuma? Jangan lupa klik link dekat bawah ataupun WhatsApp je Tika. Jangan tunggu lama tau. Cepat-cepat chat Tika. Dan jangan lupa juga untuk like, share dan juga subscribe untuk lagi banyak video menarik dari Tika. Tika Tunjuk Rumah akan kembali lagi dengan different project.
Sampai jumpa. Bye-bye.